Macam mana kita nak cakap dah beli baju raya belum? Mai kai zhai jie yi fu le ma? Mai kai zhai jie yi fu le ma? Okey, dah beli baju raya belum? Korang dah beli baju raya belum? Korang dah beli baju raya belum? Boleh komen down below. Kalau dah, boleh dah. Komen dah. Kalau belum, boleh lagi komen lagi dekat Oshir. Belum lah Oshir. Kalau dah beli, you jawab dengan mai le. Okey, ini cara pendek saya ajar lah untuk jawab soalan. Atau kalau korang nak jadi yang panjang, ambil lah. 我买了开斋节衣服. Yang lemah ni jangan ambil. Okey? Kalau you nak cakap belum, kita ataupun masih belum, kita letak liau dengan le sama je kan, sama je. Hai, H-A-I, hai. Okey, hai dia kat sini. Hai, hai ni adalah masih. Hai, Mei. Mei ini belum. Okey, hai Mei. T.O. kau jawab. Hai Mei, masih belum. Hai Mei. 老师, hai Mei, 老师, hai Mei. Kalau nak cantikkan lagi, lengkapkan lagi, apa benda yang masih belum tu? Masih belum beli, hai Mei mai.